Dalam banyak-banyak resepi, resepi ni paling senang nak masak dan paling sedap. Jadi sebelum masak-masak, jom kita cari bahan dulu. Kalau korang suka makan sardin ayam brand, korang wajib try yang ni juga. Dua-dua ni pun sedap. Semua ni antara barang-barang yang wajib akak top up setiap bulan. Lepas dah beli barang semua, bolehlah kita balik rumah sambung memasak. Okey, untuk resepi simple kita hari ni, kita gunakan 1 ekor ayam, gaulkan dengan garam kunyit, lepas tu goreng setengah masak. Lepas dah siap tu, tumiskan serai dengan 1 biji bawang besar, kemudian masukkan 2 paket paste ayam masak merah. Kemudian tambahkan juga setengah kotak chop tomato dan 1 tin kacang peas. Bila dah siap tu, masukkan balik ayam yang dah goreng tadi dan sedikit pineapple chunk. Dan last sekali, tambahkan santan. Untuk santan ayam brand ni, kita guna 1 kotak pun dah cukup. Sebab dia dah cukup pekat sama macam santan fresh. Kalau guna paste ni, kita dah tak perlu blend cili bawang semua dah. Sangat-sangat mudah dan jimat masa. Untuk acarnya pula, akak tambahkan sedikit kacang kuda dalam akak punya acar. Kacang kuda ni dia jenis yang boleh terus makan. Jadi sedap sangat-sangat kalau kita campur dalam salad. Dan dah siap. Jadilah resepi kita hari ni, ayam masak merah bersantan dengan nasi tomato. Seriously, sedap sangat-sangat. Korang wajib cuba. Rasa dia sebiji macam ayam masak merah kenduri. Kalau makan dengan nasi tomato, memang tambah berkali-kali. Sambil makan tu akak lupa pula. Kalau korang beli produk ayam brand RM25 ke atas, korang akan berpeluang memenangi blind box macam ni. Dapat sekali dengan beg kita semula. Terhad di cawangan terpilih sahaja. Sekian dulu untuk kali ni. Selamat mencuba dan semoga bermanfaat.